kita. Awak tu makan nasi goreng anak saya. Nasi goreng tak pedas, nasi goreng awak pedas. Saya tak nak buat. Saya pedaskan ni. Saya pedaskan. Ini saya buat ni. Dah ni. Itu salah je lah. Tak payah makan lah. Alhamdulillah. Dia tak nak makan, kita ambil lah. Tak payah bagi dia makan. Dia tu kita ambil. Tak payah makan dengan ni. Kena makan dengan ni. Cukup nampak. Apa? I ada masak lauk untuk diet tau. I masak ikan tenggiri masak pindang. Lagi makan diet. Makan pagi. Papa, macam ni bila apa nak kurus? Netizen semua tahu, semua cakap kata macam I tak tahulah, tapi macam lelaki semua backup you lah. Diorang tu semua semua sama je lah macam you. Ya. Bagus lah sama. Makin nak apa yang nak makan je. Bini masak makan je. Tak payah acah-acah sangat kan. Tapi kita nak lah lelaki kita diet. Diet ni. Mana ada diet kalau papa nak makan 2 kali. Papa janji papa kata makan nasi sehari sekali je. Ya, tu makan lauk je. Ha? Makan lauk. Ada. Tak payah nipu. Sodik, cakap jujur. Papa kuat makan ke tak? Ha? Bowling, Sodik, bowling. Apa mana makan? Minggu sekali. Wow, kau ugut Main bowling bowling, ke? bowling. Sodik, I ni mak you tau. Dia bang. Okey, boleh jom. Sibuk orang tu sembang. Guna puasa betul Anak pun ikut je lah. Tak apa. Apa yang sedap? Nasi goreng. Terus goreng Cina anak saya. Sambal. Sambal ni. Hari tu upah mama apa? Naik atas Apa upah apa ni? Kau nak RM5,000 asyik-asyik macam suara yang datang tu pun asyik-asyik aku macam tu. Upah I RM5,000. I nak beli gold darling. Apa tak ada ke upah mama RM5,000 tu? Dan zakat. Layan. Apa? Cakap apa? Dia tanya kau punya trap ni kawan-kawan tu. Kawan Misri. Semua geram. Semua Ya, semua, sebab apa? Semua fed up. Lelaki dia appreciate kalau bini dia masak. Tak sedap pun tak apa. Papa nak cakap apa? Papa nak cakap mama masak tak sedap ke apa? Aku cakap engkau ke monyet. Tak tentulah sedap. Kalau main 2 kali makan lepas tu sibuk diet aku nak makan. Cakap tanya diorang. Mungkin bini diorang tu baru masak, baru belajar. Support lah. Macam you dulu. Masak air pun aku air puji-puji malam tu. Kan? Saya masak air. Air rasa apa? Kalau kahwin dengan you, nak plan tau. Ya, kita lelaki kerja keras lah. Ada rezeki, ambil membantu, dia masak untuk kita. Bila dah kahwin, lain pula jadinya. You pandai masak, bonus lah. Okay dah, kalau papa cakap macam ni, Indah! Lauk tu jangan nyorokkan. Biasa makan. Papa boleh makan Lagi papa nak apa? Panaskan lauk dah. Aduh.